Assalamualaikum bang. Salam. Bagi saya nasi kandang. Nasi kandang. Ha. Okey, kuah campur lah. Kuah campur. Ni kuah daging. Kuah daging. Kuah daging. Okey. Ni kuah ayam gulai. Alright. Ayam masak merah. Kambing masak kurma. Gulai ikan. Senak ayam goreng. Ni kuah sotong. Oh, ada kuah sotong. Ni ayam masak bawang. Okey. Kuah madu sikit bagi manis kan. Okey. Ayam goreng ya. Ayam goreng poho. Poho. Lepas tu bubur sotong. Ayam RM4. Ayam panggil Sotong ikut saiz lah. Okey. Kalau macam ni kalau kita RM4 saja. Panggil Sotong. Okey. Kambing masak kurma. Okey. Dia ikut saiz dia. Kuah dia lah. Kuah cabai dia. Sayang gobi. Yang gobi. Sayang gobi. Daging RM4. Okey. Macam ni semua ni harga bawah. Bila ni? 22 setengah. RM22.5 kan? Ya. Kita kat sini ada ayam madu. Oh, ayam madu. Hak ni ayam rempah. Ayam rempah no. Ayam rempah. Okey. No, ayam rempah. Hak ni ayam goreng bawang. Okey. Tapi kita buat kuah sikit pasal orang request banyak nak kuah. Okey. No, ayam bawang. Hak ni sotong. Sotong. Sotong dia ada masa dia kecil, ada masa besar. Macam ni hari ni besar lah. Okey. No, lepas tu kita ada telur sotong. Telur sotong, kita ada ayam goreng. Okey. Ikan goreng. Okey. Ikan gulai. Okey. Lepas tu yang ni gulai ikan. Okey. Kambing. Kambing masak kurma. Lepas tu ayam masak merah. Okey. Ayam gulai. Okey. Okey bang, bagi nasi bajet tak? Nasi bajet lah. Ha. Nasi bajet kat kedai ni RM5 lah. RM5 lok apa tu? RM5 kita bubur ayam Kuah campur. dengan tempe. Kuah campur. Oi, gila. No. Nasi macam biasa lah. Nasi kita RM1.5 kan. Okey. Kuah campur tu. Okey. Ayam nak ambil bahagian apa? Dah ada. Apa tak apa? Dah ada. Okey. Tempe kita pun RM3. Okey. Macam ni harga? RM5. Belah tepat sampai pukul 5 petang. Cuti hari Ahad sahaja.